salah satu orang yang dituntut untuk solat adalah orang berakal. Lalu macam mana dengan atuk-atuk, nenek-nenek yang dah nyanyuk? Tahu nyanyuk? Yang nyanyuk namanya dia tak sedar diri. Kadang-kadang bini dia pun tak tahu namanya. Dia ada berstep tu. Ada step yang teruk sangat, ada step yang biasa. Kalau step biasa dia masih solat seperti biasa. Masih yang ringan lah. Ada yang memang dah teruk sampai-sampai tak boleh tak bezakan antara kotoran dengan coklat. Diingatkan itu macam coklat, kotoran di sini dia makan. Itu memang dah teruk sangat. Yang seperti ini tak wajib lagi solat. Tak wajib solat. Sama seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kalian menghampiri solat, maknanya jangan buat solat yang kalian dalam keadaan mabuk. Orang mabuk kan tak sedar kan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sedar apa yang kamu ucapkan. Maknanya kalau orang dah tak sedar, dia tak perlu lagi solat. Jadi kalau orang dah step yang dah tinggi sangat tu, tak wajib solat untuknya. Tapi kalau step yang masih ringan-ringan, yang terkadang aku letak handphone di sini, mana aku letak, itu masih boleh lagi, tetap diperintahkan untuk solat. Allahu taala alam bissawab.